Akaun emas Gap kena bayar zakat ke? Kena. Akaun public gold, akaun emas public gold, ia patuh syariah. Bila kita beli emas, bila kita top up emas dalam akaun tu, bermakna kita dah beli emas, itu emas kita, dan emas-emas itu bersandarkan kepada emas fizikal. Emas fizikal macam ni lah, 10 dinar, 1 gram, 5 gram, 1 dinar, macam tu. Cuma kita diberi pilihan untuk simpan dalam akaun ataupun keluarkan dan pegang emas di tangan. Itu pilihan kita. Tapi emas tu dah memang ada, emas kita. Jadi, kita kena bayar zakat. Kau tak nak bayar zakat, bagi emas tu kat Sally. Jadi hak Sally. Sally yang bayar zakat. Macam tu lah. Senang je nak faham. Bila kita top up emas, emas tu emas kita. Kalau selagi nama dia emas kita, kan, dia orang kata berbeza rupa bentuk je. Hanya berada di dalam akaun. Yang ini ada dekat tangan. Bukan emas digital tau. Sebab once kita beli emas, kita top up emas, some amount of emas tu dah lock untuk kita. Memang ada emas tu. Cuma pilihan kita sahaja. Nak terus simpan dalam akaun, kumpul gram banyak-banyak, atau nak keluarkan dan pegang di tangan. Jadi soalan dia, emas dalam akaun Gap tu kena bayar zakat ke? Kena sayangku, kena bayar.